2024 dan prestasi pelaburan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah mengumumkan dividen tertinggi dalam tempoh 7 tahun, iaitu sebanyak 6.30% bagi simpanan konvensional dan simpanan syariah. Jumlah dividen keseluruhan sebanyak 73.24 bilion ringgit ini bakal memanfaatkan lebih 16.22 juta ahli dan boleh disemak melalui i-akaun atau mendapatkan penyerta di terminal layan diri KWSP di seluruh negara. Lonjakan dividen ini menunjukkan prestasi pelaburan yang kukuh dan pengurusan dana yang berkesan oleh KWSP. Kejayaan ini juga bukti hasil pemulihan pasaran, ekonomi stabil dan inisiatif kerajaan melalui Belanjawan 2024 dan ekonomi madani. Dengan sokongan ekonomi yang stabil, KWSP memastikan pulangan mampan demi masa depan persaraan yang lebih terjamin. Sekian, terima kasih. Hebahan ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baharu. Tempatan Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Madani telah menaikkan harga lantai padi daripada RM1,300 kepada RM1,500 bermula 16 Februari 2025 bagi menyokong pengeluaran padi tempatan. Kerajaan turut menyalurkan subsidi berjumlah RM150 juta selama 6 bulan bagi mengekalkan harga beras putih tempatan pada RM2.60 sekilogram. Inisiatif yang dilaksanakan ini bagi membela nasib pesawat seterusnya menstabilkan harga beras putih tempatan untuk pengguna serta menjamin bekalan beras putih tempatan di pasaran. Kerajaan Madani akan terus komited memastikan kebajikan rakyat sentiasa diberi keutamaan. Sekian, terima kasih. Mesej ini disampaikan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Peranan komuniti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Keselamatan dalam talian adalah tanggungjawab bersama untuk melindungi diri dan komuniti daripada ancaman cyber. Kesedaran dan pendidikan amat penting dalam mengelakkan risiko seperti penipuan, buli cyber dan penyebaran maklumat palsu. Komuniti boleh bertindak dengan berkongsi maklumat keselamatan, melaporkan ancaman atau aktiviti mencurigakan, menyokong kempen kesedaran cyber dan mendidik generasi muda tentang keselamatan digital. Segera laporkan sebarang kejadian berkaitan keselamatan cyber kepada pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) atau hubungi talian hotline 997 Pusat Respons Kebangsaan (NSIC). Marilah kita bersama-sama membina persekitaran digital yang selamat dan positif. Sekian, terima kasih. Hebahan ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baharu. Komunikasi dan Multimedia Akta 588. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan telah membentangkan cadangan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1968 atau Akta 588 dengan 3 kategori cadangan utama iaitu pembangunan industri, keselamatan rangkaian dan penggunaan media baru. Pindaan ini merupakan usaha penambahbaikan kepada akta sedia ada dan salah satu tindakan tegas dan serta proaktif kerajaan bagi mementas aktiviti jenayah dalam talian untuk menjadikan internet sebagai platform yang lebih selamat. Sekian, terima kasih. Ibahan ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Sambutan Nuzul Quran dan Ihya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jom hadir beramai-ramai ke program penerapan nilai-nilai murni sempena sambutan Nuzul Quran dan Ihya Ramadan bersama YB Menteri Dalam Negeri pada 18 Mac 2022 pada hari Selasa bertempat di Masjid Al-Halili, Pekan Bandar Baru, Kedah. Bermula jam 9 pagi sehingga selesai Moreh. Antara pengisian menarik yang diadakan ialah program Jom Exchange Al-Quran oleh KDN. Jom tukar Al-Quran lama kepada yang uzur atau rosak kepada yang baru. Program Mobile Mekar Jabatan Pendaftaran Negara menyediakan perkhidmatan pembaharuan atau gantian kad pengenalan. Terusnya pemeriksaan kesihatan oleh KKM. Terusnya kaunter zakat, pameran oleh agensi PDRM dan AADK. Terusnya program Tadarus Al-Quran dan Majlis Khatam Al-Quran. Terusnya jom rewang gotong royong bersama menyediakan persiapan juadah iftar. Terusnya majlis berbuka puasa bersama YB Menteri Dalam Negeri. Terusnya sambutan Nuzul Al-Quran
serta solat tarawih dan Moreh. Jom hadir beramai-ramai. Sekian, terima kasih. Bahan ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan